untuk beritahu korang kenapa Acak mencari peluang setup buy dalam gold pada petang ni. Okay, so kita akan buat penerangan sedikit kat korang. So first of all, di time frame H4, kalau kita tengok di time frame H4 ni, kita tarik teratai daripada sini, bukan kanan, kita tarik kotak daripada sini sampai ke sini, kita dah nampak dah price dah melakukan breakout. Okay, so bila price dah melakukan breakout, apa yang kita nampak dekat sini? Satu pullback dekat sini. Okay, kita buka time frame H1. Kita ada resistance become support. Structure pergerakan untuk gold, dia melakukan pergerakan uptrend pada time frame H1 dan juga time frame H4. Okay, kalau kita tarik trendline daripada sini ke sini pun, lepas tu sini ke sini pun, kita dah nampak dah pergerakan yang jelas, iaitu dia melakukan kenaikan. First of all ialah kalau kita tengok kat sini, kita ada satu bearish engulfing yang fail. Satu candle biru dekat sini, dia dimakan oleh dua candle merah. So bila masuk kita akan sell, tetapi malangnya dia telah melakukan breakout. Okay, so Acak jadikan zone bearish engulfing yang fail ni sebagai zone untuk kita nak mencari buy. So untuk setup ni Acak target dia boleh melakukan kenaikan sehingga ke paras level resistance daily yang seterusnya. Kalau kita nampak, dia boleh melakukan kenaikan dan mencari balik pada paras level resistance daily dekat sini guys. Okay, so itulah reason kenapa Acak mencari peluang untuk buy dalam setup ni guys. Alright.